100. Nah, ni ada. Mana ada? Masih tu apa tu? Biskut kuning ke apa tu? Nabati ya. Peanut butter lah satu. Ya. RM2.60. Kan? Ini boleh. Ni kan? Sebab kering dia tak tu. Dia nak saja. Boleh. Tak. Ah, RM6. 26. Semua 26. Kap kari. Satu lah. Satu. Dua lah. Dua lah. Betul. RM9 ayam. Oh. Lagi RM66. Tu dia tu. Satu cukup. Barang goreng. Barang-barang yang manis-manis dia tak kasih. Yang mustard mayo boleh buat ayam punya sandwich. Island. Thousand Island. Ini ketupat. Makaroni. Makaroni. Okey, makaroni. Oh. Dia tak galakkan. Kerajaan tak galakkan makan jajan. Dua. Oh. Dia maaf tak? Yang ni ada ni ke? Mai kasih ke ni? Oh, ada. Ada? Oh, dia dekat dalam ni lah. Oh, okey. Terima kasih ya. Apa tu? Oh. Satu lagi barang. Habis. Habis. Okey, dah habis bayar dah. Beg ni kena beli sebab dia tak ada sumbangan mai kasih. So barang-barang ni lah yang kita dapat. Tapi ada dua tiga barang yang ditolak, tak boleh nak pakai mai kasih. Sedangkan masa kita pilih tu ada stiker mai kasih. Jadi cashier tu pun macam bising lah. Dia kata dah pesan dah dekat budak-budak tak apalah, pekerja dalam sales assistant kan, yang atur-atur barang kenapa letak kat situ semua. Dia pun kata mungkin ada customer yang tak nak tapi letak balik kat tempat yang ada stiker. Jadi saya cakap takkanlah satu barang yang sama banyak gitu salah letak kan. Mestilah salah sales assistant yang susun barang kan. Itulah cabaran yang kita dapat lah, yang kita hadapi kalau kita pakai mai kasih dekat Eco Shop kedai RM2.60. Alah, biasalah kan, nak dapat sumbangan kerajaan nak kasih kita ambil lah. Tapi ada beberapa rintangan yang diorang kena baiki lah kan. Well, itu je lah pengalaman yang kita nak sharekan. Okey, terima kasih ya. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum dan jumpa lagi.